Ada kan? Hmm. Biết đâu. Dapat juga air ni. Buka lagi. Ha? Masih putih je. Kacang datang mesti dapat. Habis. Nasi adik, lauk apa Nasi dek? putih. Lauknya tak berapa ada dah. Ni ya. Di rumah tu tinggal kaki je dek. Boleh ya? Boleh? Bang. Baik. Mai lambat. Ya, Acang. Buat. Ujung ni. Putihnya putih ke? Boleh lah daripada Tak tak boleh lewat sangat lah. Orang penuh. Oh, 10. Ha. Masih tidur lagi lah. Ha. Malah dia lewat tak? Oh, iyalah. Dekat kedai betul. Ha. Minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah dapat gorgon. Amin. Okey geng, jom kita ke Songseng. Jom layan aku. Let's go. Bye bye. Sampai geng. Simpang 5. Hai geng, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Cairo Fishing geng. Hari ni aku nak repeat balik dekat kawasan Songseng geng, Songseng. Hari ni hari Sabtu. Aku post video ni macam bulan puasa lah. Nanti korang tengok aku post bulan puasa cakap aku tak puasa pula minum air kan. Sebab hari ni hari Sabtu geng. Esok kita dah menyambut hari puasa geng. Okay geng, yang mana belum subscribe aku punya channel, tolong subscribe geng. Bantu-bantu aku geng. Okay geng, jangan lupa like, komen dan share geng. Okay geng, jom. Jangan buang-buang waktu, kita gas layan di spot sini geng. Hari ni aku pakai soft rock dengan SP geng. Macam biasa lah, mesti ada katak hidupnya. Jom layan. Okay geng, umpan hari ni aku nak pakai soft rock ada, SP ada. Tapi geng aku nak pakai, pagi ni aku nak try pakai katak hidup dulu. Okay geng, jom. Aku nak pakai umpan katak hidup geng. Okay geng, jom kita try. Jangan buang-buang waktu geng. Jangan buang-buang waktu geng. Hari ni aku menggunakan Zero Mon geng. Zero Mon size 8-17 LB. Lepas tu dia punya panjang 6 kaki 3 inci geng. Reel aku punya pakai reel sisa kaset geng. Hari ni aku nak guna umpan katak hidup geng. Umpan katak hidup. Okay geng, jangan buang-buang waktu geng.
Ada kan? Ganas ya. Ada kan? Saya kan? Alhamdulillah. Strike yang pertama kan? Saiz tapau kan? Padu kan? Wow. Sabar. Geng, mantap geng. Aku guna umpan kata hidup geng. Okay geng, jom layan lagi aku mancing geng. Let's go. Saiz tapau geng, mantap. Jom kita cari lagi geng. Let's go. Okay geng, ingat lagi tak spot ni? Spot minggu lepas. Ush, mantap geng. Ush, ada geng. Besar geng. Ya Allah. Wih, besar. Besar. Aduh, tak nak dah. Rugi geng. Strike geng. Okay geng, jangan lupa beli beg kuning aku geng. Mencangkuk. Okay geng, beli kat beg kuning aku SP warna pink, ekor merah. Ada macam-macam warna lagi, korang boleh pilih. Okay geng, jom. Let's go. Elok lagi geng. Lihat. Padu lah. SP murah pun geng, RM6 je. Jom try lagi. Mantap geng. Strike yang ketiga. Menggunakan SP warna pink geng. Padu lah. Kita tapau semua geng, tapau. Mantap geng. Jom kita layan lagi. Let's go. SP warna pink SP warna pink. Aku punya ekor merah. Alright, let's go.
Alhamdulillah geng. Good size geng, good size. Pakai SP warna pink geng. Mantap lah. Padu. Geng. Padu geng. Pakai SP warna pink. Mantap lah. Jom cari lagi. Let's go. Geng. Mantap. Geng, mantap geng. Dah 4 ekor. Mantap. Ada. Ada geng. Tak kena. Ish, tak kena lah, aduh. Okay geng, makan dulu. Aku beli dekat pasar tadi nasi putih ayam masak kurma. Mantap. Okay geng, jom nak makan jap. Bye bye. Ada geng. Dia tarik. Dia tarik dalam dia tarik. Hey, shit ni. Hey. Ush. Baik tau. Dapat juga airnya. Geng. Akhirnya ni ikan lain ni, tadi ikan besar. Try ada lagi tak? Padu. Akhirnya geng. Mantap. Jom cari lagi. Ush. Aduh, geng. Aduh. Terlepas, geng. Sayang, geng.
Okey geng, itu saja untuk konten video kali ni geng. Dapat 5 ekor. Jadilah geng, rezeki last tak puasa kan. Esok puasa dah. Okey geng, jangan lupa puasa geng Hari ni hari Sabtu, tak puasa lagi lah. Esok Ahad start puasa, sama puasa geng. Okey geng, yang mana baru sampai ke channel YouTube aku, tolong tekan butang subscribe geng. Bantu aku geng. Okey geng, jangan lupa like, komen dan share geng. Okey geng, bye. Assalamualaikum.